Biasa masak kicap tak ada rempah. Kali ni berrempah ya. Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resipi masak merah kicap. Kuali, kemudian kita nak kisar ni. Bawang besar, bawang putih dan halia. Kita nak tumis 4 sekawan ni. Bunga peka, kayu cengkeh dengan buah pelaga. Okey, kita masukkan bawang yang kita dah mayang atau kita dah iris. Saya pakai bawang besar puan. Kalau puan nak pakai bawang kecil pun juga boleh. Okey, kita tumis sampai dia naik bau. Tak perlu sampai garing. Nanti dia jadi bawang goreng tak kan? Ya. Jadi kita masuk yang kita kisar ni tadi. Tumis sebentar. Okey, saya masukkan terus ni. Lada tadi. Kalau puan kat rumah, puan kisar dengan lada kan? Masukkan terus. Okey, kita tumis sampai dia pecah minyak puan. Maksudnya semua masak. Saya kecilkan api, saya masukkan ayam dulu ya. Kak Zaidah goreng ayam dulu ni supaya saya cepat siap lauknya. Puan tak payah tunggu lama-lama. Kalau saya pakai ayam mentah, dia akan makan masa 45 minit baru masak ayam ya. Okey, dah masuk dah rata ladanya, kita akan masukkan ketiga-tiga rempah ni. Ketumbar, jintan, kedua-dua jintan ya. Saya kecilkan terus apinya. Okey, kita nak masukkan air asam, sedikit air asam. Asam Jawa ni terpulang, you rasa sendiri nanti. Ada orang dia suka masakkan asam-asam. Okey, kita nak masukkan kerisik. Kemudian kita masukkan kicap. Saya pakai kicap kipas udang. Manis jangan pakai kicap masin. Nanti kan kicap masin sekarang tak sedap. Kalau you rasa macam you nak gelap, pakai kicap pekat pun boleh. Cumanya nanti kena rasa manisnya. Lauk ni dia masam-masam manis. Dia ada manis sedikit. So, sambil tu kita masukkan sedikit garam. Garam. Kita tambah sedikit air yang dalam blender ni tadi. Sayang Kak Zaidah kata ya, dalam bawang-bawang tu. Orang lama dia masak macam ni puan, dia tak kira lah apa benda pun, live ke tak live ke, dia mesti nak tahu air. Kan sayang lah, dia ada lekat-lekat dekat dia punya blade tu. Okey, Kak Zaidah letak sedikit gula merah. Gula merah tau. Jangan pakai gula putih. Boleh lah kalau tak ada gula merah, letak je lah gula putih. Gula merah ni dia ada sedikit masam. Masam dan dia ada warna. Ya, jangan banyaklah, terpulang ikut rasa masing-masing ya. Alhamdulillah dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu ayam masak merah kicap buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.